Kalau korang jenis yang tak suka keluar rumah tau, boleh menyebabkan gangguan kepada kesihatan mental. Yas akan explain simple kenapa benda ni boleh terjadi. Yang pertama, yang ni jarang orang tahu, kurang kena cahaya matahari. Bila kita jarang keluar, badan akan kurang dapat vitamin D daripada cahaya matahari. Ini boleh efek kepada mood. Sebab itulah ramai orang yang jarang keluar ni akan rasa down, cepat penat dan rasa murung. Yang kedua, kurang interaksi dengan manusia. Walaupun jenis yang suka duduk rumah, tapi kita perlukan ada interaksi juga dengan manusia. Bila kita berkurung lama, tanpa sedar kita boleh jadi lonely. Yang ketiga, overthinking akan jadi makin kuat. Duduk rumah lama-lama, especially seorang-seorang, fikiran boleh pusing benda sama je. Maksudnya dia rolling benda sama je. So itulah yang menyebabkan stres, anxiety dan fikir benda yang bukan-bukan. Yang keempat, buat rutin yang sama je. Hari-hari nampak benda sama, buat benda sama. Lama-lama otak akan detect bosan. Akan jadi hilang motivasi, rasa lemah. Dan yang terakhir, kurang bergerak, kurang aktiviti. Bila kita kurang bergerak, kurang keluar, badan pun automatik akan jadi lesu. So secara tidak langsung efek kepada mental juga. So dah tahu kan kenapa? Jadi keluarlah rumah untuk buat aktiviti. Jangan duduk di rumah je. Ini saya pesan ni bukan sekadar rutin. Bye. Hai. Dah hilang budak tu.